Saya nak pekerja di Malaysia dapatkan gaji yang bermaruah, naikkan minimum wage, kurangkan masa bekerja dan berikan mereka environment bekerja yang lebih berkualiti. Yang penting ialah gaji minima dinaikkan sebab gaji minima sekarang memang tak dapat menampung kehidupan. Dan yang penting ialah tolonglah jangan buat kerja Sabtu. Sekarang banyak kerja-kerja yang pekerja dia kena kerja Sabtu 2 kali sebulan. So benda-benda macam tu bukan kita dah lawan untuk kita kerja 5 hari sahaja kan. Kenapa kita kembali kepada yang kerja 6 hari, 7 hari? Kenapa orang-orang muda di Malaysia ni kena sengsara, kena ikat perut, kena makan sehari sekali bila syarikat-syarikat kapitalis di luar sana untung berjuta-juta setiap tahun? Adakah ini yang kita nak? Kerajaan cakap, oh diorang tak boleh buat apa-apa. Sebenarnya diorang boleh buat. Tapi diorang tak nak sebab diorang untungkan syarikat-syarikat tersebut. 20,000 hantaran.